Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kripto. Okey. Hari ini 17 Jun 2025, keadaan market nampaknya dah mengalami kenaikan. Sehari dua ni nampaknya market kripto kental lah, okey, terhadap isu semasa perang antara Iran dengan bangsa penjajah. Okey, nampaknya keadaan market keseluruhan kita 3.35 trilion. Ada naik turun lah, okey. Cuma turun semasa perang tu bermula lah. Okey, sekarang ni dah mula naik sikit. Dengan bab minggu ni kena ingat ada FOMC. Okey, kemungkinan market akan turun sikit. Tengok keadaan apa yang Jerome Powell nak umum. Kalau benda tu kekal, mungkin okey lah. Okey, benda asalkan jangan naik lah. Kalau turun lagi bagus lah untuk kripto. Okay, aset-aset berisiko ni memang ada, kalau kadar bunga jatuh memang okey lah. Okey, untuk XRP semalam ada peningkatan kepada 2.34 dolar per token. Sekarang dah turun balik kepada 2.24 dolar per token dengan market cap XRP 132 bilion. Okey, kalau kita tengok dekat market harga XRP, kita boleh jangka lah apa yang telah berlaku pada XRP lah semalam. Apa yang kita tahu, 16 Jun adalah mahkamah untuk SEC dengan XRP. Okey, bila kita tengok harga ni, benda ni dah naik. Okey, sebelum pengumuman tu dah naik. Bila kes ni dah ada keputusan, benda ni jatuh. Okey, kalau saya tak cakap pun semua orang dah jangka lah, okay, apa yang berlaku pada kes ni. Apa-apa saya beritahu juga. Okay, kes ni nampaknya diteruskan. Kes ni tak tamat lagi. Apalah masalah dengan mahkamah dekat US ni. Okey, nampaknya Elena Torres, hakim yang membicarakan kes SEC lawan XRP ni, dia beritahu perjanjian antara SEC dengan Ripple melanggar peraturan 60 penyelesaian di luar mahkamah. Okey, sepatutnya kes ni diselesaikan dalam mahkamah dan kedua-dua badan ni melanggar peraturan 60 ni lah yang Elena Torres ni cakap, ketua hakim tu. Bila benda ni diteruskan, ditunda kepada 15 Ogos 2025. Nampaknya panjang lagi lah kes ni, kena tunggu. Okey, saya tunjuk sikit apa ni mahkamah tu, keputusan mahkamah tu, satu report apa semua. Di sini ada beritahu lah US Court of Appeal for the second punya pembicaraan lah. Okey, adalah SEC lawan Ripple dan lain-lain lah. Okay, ada 6 muka surat semua. Dia beritahu lah kat sini permulaan kes macam mana 2 Oktober 2024 dah keluar, malah baca. Okey lah, sampailah sekarang. Okey, nampaknya kita kena tunggulah. Ambil XRP kena tunggu. Kes ni ditunda kepada 15 Ogos. Okey, yang paling merisaukan saya adalah apa yang kita tahu 17 Jun adalah untuk XRP ETF spot yang pertama. Saya takut bila kes ni ditunda, SEC akan menunda juga XRP spot ni kepada tarikh tertentu. Okey, itu yang merisaukan saya lah. Okey, bila kes mahkamah ni tak disettlekan pada 16 bulan ni. Okey, apa pun kita tengoklah macam mana. Mungkin esok kot ada keputusan dia untuk XRP spot ETF yang pertama. Tapi apa yang saya jangka, benda ni akan ditunda lah. Okey, bila kes mahkamah settle, kemungkinan peratusan untuk tinggi XRP spot diluluskan tu tinggi lah. Okey, bila benda ni tak ada penyelesaian lagi, ditunda kes mahkamah ni, saya tak nampak lah XRP spot ETF ni akan dilaksanakan atau diluluskan pada 17 Jun ni. Okey, apa-apa kita tengok esok macam mana. Kalau diluluskan, alhamdulillah lah. Okey, tu sebab kita boleh tengok harga XRP dah mula menurun lah. Okey, bila kes ni ditunda. Okey, kalau kes ni benang, ditamatkan terus, mungkin kita boleh nampak lah harga XRP naik ke 2.4, 2.5, 2.6 dan seterusnya lah. Okey, bila kes ni tak
dah disettlekan semalam, nampaknya tu harga price turun balik. Okey. Okay, setakat itu sajalah info saya untuk hari ni. Apa-apa kita tengok besok macam mana. Boleh follow saya untuk dapatkan info pasal sapi dan kripto Kursus Raham. Okay, bye-bye.